Malam ni malam 27 Ramadan, malam Jumaat pula tu. Saya nak seru anda semua, saya nak nasihat kepada anda semua untuk fokus malam ni. Fokus pada masjid surah, fokus pada tarawih kita, fokus pada solat malam kita, fokus pada doa, fokus pada Quran. Kalau sekiranya malam ni adalah malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, banyakkan berdoa pada malam ini. Contoh doa-doa yang boleh kita amalkan, doa yang diajar oleh Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha sekiranya bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Ini doanya: Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Saya ulang: Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa untuk memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun boleh juga kita amalkan doa Nabi Musa alaihissalam dikala Nabi Musa mohon rezeki dan Allah bagi lebih banyak daripada apa yang diminta. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Saya ulang: Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ataupun doa untuk kita memohon rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dikala kita diuji dengan kesempitan hidup, kita rasakan semua pintu tertutup. Amalkan doa ini: Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Saya ulang: Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Ataupun boleh juga amalkan doa ini yang sangat-sangat disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya ulang: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan juga doa ini supaya hati kita ditetapkan di atas landasan yang betul. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Saya ulang: Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Aminkan doa-doa saya ini dan tolong amalkan. Semoga kita bertemu dengan Lailatul Qadar pada tahun ini dan tahun-tahun akan datang.